Okey, hari ini kita nak bincang satu konsep yang memang sangat kuat dan kadang-kadang disalah faham dalam agama. Jahanam atau neraka. Tapi kita tak akan tengok dari sudut pandang tradisional semata-mata. Sebaliknya, jom kita jadi macam detektif linguistik. Kita selongkar teks Al-Quran tu sendiri dan tengok apa rahsia yang mungkin tersembunyi di sebalik perkataan-perkataannya. Gambaran macam ni. Rasanya kita semua biasa dengar kan, imej yang sangat kuat tentang hukuman akhirat. Satu tempat yang menakutkan, yang perlu kita elak melalui ketaatan. Inilah pemahaman standard yang dah membentuk cara kita berfikir tentang neraka selama berabad-abad. Inilah persoalan utama kita hari ini. Macam mana kalau teks itu sendiri sebenarnya melukiskan satu gambaran yang lebih mendalam, lebih kepada psikologi? Apa yang kita akan jumpa kalau kita ikut petunjuk-petunjuk yang tersirat dalam pilihan perkataan Al-Quran itu sendiri? Anggaplah ini satu siasatan, okey? Jom kita siasat terus ke jantung teks itu. Baik, mari kita mulakan dengan petunjuk pertama. Dan petunjuk ni, dia terus mencabar idea yang paling asas tentang Jahanam, iaitu bila sebenarnya ia berlaku. Cuba perhatikan perkataan yang digariskan tu. Perkataan Arabnya, muhitatun. Ia bukan sahaja dalam bentuk masa kini. Maksudnya ia sedang berlaku, tapi ia juga menggambarkan satu tindakan yang aktif dan berterusan. Bayangkan macam atmosfera yang sentiasa melingkari bumi. Ia sentiasa ada. Jadi, ini dah ubah terus pemahaman kita kan? Daripada satu destinasi di masa depan, ia jadi satu keadaan yang sedia ada, yang sedang meliputi seseorang, di sini, sekarang. Jadi kalau masanya pun dah jadi tanda tanya, macam mana pula dengan sifat api itu sendiri? Adakah ia api yang membakar kulit kita? Atau sesuatu yang lain sama sekali? Teks ni bawa kita lebih dalam daripada sekadar kulit. Dia beritahu kita yang api ni ada sasaran yang sangat spesifik. Dan sasaran tu terletak di pusat kewujudan kita. Nah, istilah yang digunakan di sini, al-afidah, ni memang menarik. Pernah tak rasa muka panas sebab malu? Atau perut rasa memulas dan membara sebab risau? Al-Quran seolah-olah menggunakan imejan api ini untuk menggambarkan pergolakan dalaman yang macam tu. Ia bukan api luaran, tapi api emosi kita sendiri yang membakar dari dalam. Dan bahan bakar api ini pula apa? Manusia dan batu. Bunyi macam menakutkan kan? Tapi ini sebenarnya satu gambaran yang sangat mendalam tentang masyarakat yang memakan dirinya sendiri. Bila kita jadikan materialisme sebagai batu asas kita dan kita eksploitasi manusia sebagai bahan api untuk kejar semua tu, kita sebenarnya sedang mencipta api keruntuhan sosial yang tak dapat dielakkan. Menariknya, Al-Quran guna beberapa perkataan berbeza untuk api. Dan ini bukan macam tingkat-tingkat neraka tau. Cuba bayangkan ia macam perisa penderitaan dalaman yang berbeza-beza. Contohnya Al-Jahim, api obsesi. Itu keadaan bila kita asyik merenung apa yang kita tak dapat. Atau Al-Hutamah, perasaan hancur berkecai bila kita sedar hidup kita ni sebenarnya kosong. Setiap perkataan ni melukiskan gambaran yang unik tentang kesakitan jiwa. Okey, sekarang jom kita beralih ke petunjuk seterusnya. Yang ni ada dalam satu metafora yang sangat kuat, makanan dan minuman Jahanam. Teks ni perkenalkan kita kepada pokok zakum. Gambaran yang diberi memang sangat jelas. Buah macam kepala syaitan mendidih dalam perut. Tapi persoalannya, adakah ini pokok literal atau adakah ia simbolik untuk sesuatu yang kita makan secara metafora? Menurut analisis teks ni, makan zakum ni samalah macam kita telan bulat-bulat ideologi atau nasihat yang merosakkan. Ia nampak macam makanan untuk berjaya, tapi akhirnya ia meracuni kita dari dalam. Senang cerita, kita menjadi apa yang kita makan secara intelektual dan rohani. Kat sini, teks ni tunjukkan kita satu cermin yang sempurna, simetri yang sangat jelas. Apa yang kita tak nak beri pada dunia, dalam kes ni makanan kepada yang memerlukan, itulah yang akan dinafikan daripada kita. Jadi ini bukan hukuman dari Tuhan yang sedang marah. Ia lebih kepada gema semula jadi dari perbuatan kita sendiri. Jadual ni merumuskan idea tu dengan sangat padat. Kita ambil contoh Hamim. Perkataan ini bermaksud mendidih, tapi ia juga datang dari akar kata yang sama untuk sahabat karib. Jadi, minuman itu sendiri adalah metafora yang pedih untuk rasa terasing yang membakar akibat mengeksploitasi orang yang sepatutnya rapat dengan kita. Setiap minuman adalah umpama puisi tentang akibat. Jadi, lepas kita kungkus semua pertunjuk ni, realiti masa kini, api dalaman, bahan bakar metafora dan makanan sebagai akibat, agaknya gambaran apa yang mula terbentuk? Jadi, inilah kesimpulannya. Kalau kita ikut petunjuk-petunjuk linguistik ni, Jahanam bukanlah sebuah tempat fizikal dalam peta akhirat. Ia lebih kepada peta keadaan jiwa manusia. Satu diagnosis keadaan yang kita bina untuk diri kita sendiri, bata demi bata, pilihan demi pilihan.
Ingat tak bahan bakar batu tadi? Itulah asas yang salah. Bila kita bina hidup kita atas materialism, ketamakan dan eksploitasi, asas tu secara semula jadinya akan runtuh. Dan pengalaman keruntuhan itu, kesakitan dan rasa terasing yang datang bersamanya, itulah api Jahannam. Di sini kita boleh lihat kedua-dua pandangan ni bersebelahan. Satu pihak melihat Jahannam sebagai tempat hukuman luaran untuk menakutkan kita supaya patuh. Pihak yang satu lagi pula melihatnya sebagai gambaran metafora keadaan dalaman kita yang berfungsi sebagai panduan tentang sebab dan akibat. Dua cara yang sangat berbeza untuk memahami konsep yang sama. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir. Bukan untuk saya jawab, tapi untuk anda renungkan. Adakah Jahannam sebuah destinasi yang menanti di masa depan? Atau adakah ia satu diagnosis tentang cara kita hidup sekarang? Teks dah berikan petunjuk-petunjuknya. Keputusannya di tangan anda. Fikir-fikirkanlah.